Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Lisha Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, barisan guru yang dihormati, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Berdirinya saya di pentas pidato ini adalah untuk memperkatakan sebuah tajuk yang bukan sahaja relevan tetapi juga menjadi kunci masa depan pendidikan negara, iaitu digitalisasi pendidikan murid celik teknologi. Sidang Dewan yang budiman, kita hidup dalam era digital. Zaman yang ditentukan oleh data, didorong oleh inovasi dan digerakkan oleh teknologi. Pendidikan sebagai tunjang pembangunan bangsa tidak boleh terus terpaku pada pendekatan lama yang bersifat statik dan konvensional. Digitalisasi pendidikan merujuk kepada usaha sistematik dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam ekosistem pendidikan, termasuk pengajaran, pembelajaran, pentaksiran dan pentadbiran. Ia bukan semata-mata penggunaan komputer di dalam kelas, tetapi satu anjakan paradigma dalam cara manusia memperoleh, mengakses dan mengurus ilmu. Dalam erti kata lain, teknologi bukan lagi pilihan. Ia adalah keperluan. Keperluan yang menuntut murid bukan sahaja mahir menggunakan, tetapi bijak menilai dan bertindak. Di sinilah lahirnya konsep murid celik teknologi, iaitu pelajar yang mampu menggunakan teknologi secara beretika, bertanggungjawab dan produktif. Hadirin yang saya hormati, manfaat digitalisasi pendidikan tidak dapat disangkal. Pembelajaran kini tidak terikat pada ruang dan waktu. Di hujung jari, murid boleh mengakses ribuan sumber ilmu dari seluruh dunia. Video interaktif, latihan atas talian, simulasi saintifik dan banyak lagi. Guru pula tidak lagi berperanan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Sebaliknya, menjadi pemudah cara kepada proses pencarian dan pembinaan ilmu oleh pelajar. Aplikasi seperti Google Classroom, Quizizz, Kahoot dan Padlet menjadikan pembelajaran lebih menarik, lebih tersusun dan lebih mudah disesuaikan mengikut tahap keupayaan pelajar. Inilah wajah baru pendidikan, dinamik, terbuka dan berpusatkan murid. Namun demikian, kemajuan tanpa kawalan adalah petaka. Kita berdepan dengan realiti yang membimbangkan, ketagihan gadget, kebergantungan melampau pada internet serta pendedahan terhadap maklumat yang tidak ditapis. Jurang digital antara murid bandar dan luar bandar pula mencipta ketidaksamarataan dalam akses kepada pendidikan berkualiti. Adakah ini yang kita mahukan? Teknologi seharusnya menjadi penyatu, bukan pemisah. Justru itu, celik teknologi bukan hanya bermaksud tahu guna aplikasi atau mahir menaip. Celik teknologi bermaksud berfikir secara kritikal, bertindak secara etika dan belajar secara kendiri. Murid yang celik teknologi tidak terperangkap dalam dunia hiburan digital, tetapi menguasai alat digital untuk membina masa depannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu realistik. Dunia bergerak pantas. Masa tidak akan menunggu sistem pendidikan yang lambat berubah. Sekiranya kita masih terikat dengan sistem lama, kita sedang mengorbankan generasi muda kepada dunia yang tidak lagi wujud. Sudah tiba masanya kita mengubah sikap dari pengguna pasif kepada pencipta kandungan. Daripada hanya menerima ilmu kepada membina ilmu. Daripada bergantung semata-mata kepada guru kepada menjadi pelajar yang berdikari, berdaya fikir dan celik digital. Digitalisasi pendidikan hanyalah alat. Yang menentukan keberkesanannya adalah kita, pelajar, guru, ibu bapa dan pembuat dasar. Jika alat ini digunakan dengan betul, tiada halangan yang tidak mampu diatasi dan tiada kejayaan yang mustahil dicapai. Sebagai penutup, izinkan saya tinggalkan sidang dewan ini dengan serangkap pantun. Di hujung jari, ilmu dicari. Meneroka dunia tanpa sempadan. Murid celik teknologi masa kini. Pemimpin unggul masa hadapan.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.